Satu pesanan daripada anak untuk dia dan sahabat-sahabat. Untuk tiga kebelakangan ni, KPPM sering kali dilanda dengan berbagai masalah. Start daripada anak jadi BPR sampailah sekarang ini dibantu penasihat. Wallahualam selepas ni di mana kemungkinan di Malaysia. Cumanya satu pesanan daripada anak untuk ahli-ahli semua. Kalau di sana kita nampak seolah-olah berlaku bibit perpecahan, tolong jernihkan kembali. Tolong cari penyelesaian, jumpa dengan YDP atau penasihat untuk mengadukan masalah. Kadang-kadang kita lihat di sana bila ada masalah, ahli-ahli tidak mampu untuk menempuh pimpinan. Ahli-ahli hanya dengar kabar-kabar berita dan akhirnya mempercayai entah dari mana datang. Kita tidak mengatakan pimpinan kita betul. Cuma di sana kita nak mencari titik kesamaan untuk kesatuan yang kita bina sekian lama. Kita bina kesatuan ni pada tahun 1964 kalau mengikut kronologi sampai sekarang 2010. Saya rasa sebab sahabat pun tak boleh nak menjangkau apa sejarah-sejarah silam yang kita telah lalui. Sebab itu kadang-kadang ada bila berlaku di Mansurah, anda lihat seolah-olah bila dikatakan KPPM tidak ada urusan, tidak ada hubungan rasmi dengan Jaib ataupun Maib, langsung dengan kerajaan negeri, kita boleh fikir psikologi. Selama puluhan tahun kita bekerja dengan Jaib, kita menguruskan orang zakat dan sebagainya, menerima kedatangan tetamu dari Malaysia. Psikologi kita fikir tak perlu Ustaz Ashraf buka bukti-bukti sekalian, kita dah tahu dah psikologi ada hubungan. Kenapa kita nak minta Ustaz Ashraf bagi bukti, minta Ustaz Ashraf bagi bukti? Benda tu sebenarnya dah ada dah. Kita sendiri yang tak mampu untuk fikir benda-benda itu. Cuma nak minta sahabat-sahabat, tolong jangan bangkitkan isu-isu perpecahan. Contoh kata yang paling anak bimbangkan, mulut-mulut daripada ahli-ahli kita yang cakap ini adalah pokok persatuan, ini adalah pokok tidak sokong persatuan. Kita hidup dalam KPPM, semua perlu sokong persatuan. Kalau ada salah, tolong tegur. Kalau penasihat salah, tolong tegur penasihat. Tidak ada masalah. Penasihat anak muda lagi pada sahabat-sahabat, anak layak ditegur. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. WDP, semua nasihat sahabat sekalian. Untuk yang terakhir mungkin anda mengucap harapan ini, sedikitlah untuk anda sebut beberapa perkara. Yang pertamanya, benar kita telah tiba di akhir mesyuarat ataupun kita telah memutuskan beberapa etika, beberapa ketetapan ataupun beberapa keputusan di dalam mesyuarat agung tahunan kita. Apa yang harapkan adalah keputusan mesyuarat tersebut perlu diterima dan jangan banyak mulut selepas ini. Keputusan mesyuarat agung tahunan perlu diterima 100% dan jangan banyak mulut pula selepas ini mengomen macam-macam. Bila berada di dalam medan mat, senyap sunyi. Bila mana balik selepas mat, komen macam-macam, tak relevan dan sebagainya. Jadi kita, orang macam ni adalah orang yang tidak berpegang dengan mesyuarat, adalah di kalangan orang yang disebutkan oleh Fathiyah kan mempunyai penyakit di dalam hati dia. Anda ambil satu yang sangat menarik disebutkan oleh Syekh Fathiyah kan. Anda sebut berdasarkan ayat dalil jihad pada pengajian syariah. Dalil bagi jihad, "Man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Ayat tu, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ayat ini adalah ayat tentang ijma'. Imam Syafi'i cari ayat ni, baca 30 kali Al-Quran, kata mana ayat ijma'? Rupanya yang anda nak sentuh ni adalah diisyaratkan oleh Syekh Fathiyah kan sebut. Di antara dalil menunjukkan bahawa kita kena lazim pegang keputusan mesyuarat adalah wa yattabi' ghayra sabilil mu'min. Dia ikut bukan jalan orang mukmin, maka dia Allah SWT akan sediakan jahanam bagi dia. Itu dalil bagi ijma' sebenarnya. Tetapi boleh juga digunakan sebagai dalil wa yattabi' ghayra sabilil mu'min. Kebanyakan sabilil mu'min, kebanyakan orang mukmin guna jalan tersebut. Kita mukhalafah dengan dia, kita adalah nuwallihi wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi anak harap sangat, anak tak mau dengar sebab ini ada yang komen macam-macam pelbagai keputusan yang telah kita buat. Maka itu adalah salah satu daripada buruknya akhlak kita dengan pimpinan, buruknya akhlak kita dengan
Barisan Harapan yang sentiasa berjuang di Barisan Harapan. Kita nak minta tolong Esko tak mau. Tak apalah anak duduk barisan belakang ya. Biar Esko duduk Barisan Hadapan. Duduk belakang sungguh tak tolong langsung. Bagi Esko yang berjuang di Barisan Hadapan, sampai bila kita nak berada di barisan belakang? Esko saja dia kena tembak, Esko saja dia kena panah. Kita lah kena jadi Barisan Hadapan sebenarnya. Kita nak menjadi Barisan Hadapan mengawal keadaan situasi KPP. Dia tak apalah anak tolong barisan belakang, anak tolong belakang-belakang. Memang belakang semua jauh pula tu. Program hari ni pun tak datang. Tolong belakang-belakang. Betul kan? Betul. Muhasabah sama lah. Tolong belakang-belakang. Jauh di Dumiat tu. Tolong belakang daripada Dumiat. Halang. Kuat-kuat ada serangan daripada Dumiat. Contoh kan? Serangan daripada Mansurah tu. Tak datang ni program. Ahli kita buat aman. Tolong belakang-belakang sangat. Allah Ta'ala akan Man ta'akhara akharahumullah. Siapa yang akhir, Allah Ta'ala akan akhir. Memang akhir semua. Masuk syurga apa akhir. Yang masuk syurga depan-depan ni orang depan. Esko. Ni cabaran bagi antum lah. Nak masuk syurga awal, jadi orang depan. Nak masuk syurga awal, jadi orang yang berani. Berjuang di hadapan, bukan juang di belakang. Itu yang pertama, pegang dengan putusan syarat. Yang kedua, tentang sikit tentang bi'ah salihah. Sebutkan Mustafa Masyur. Tak apalah nak sebut nama-nama ni kan. Mustafa Masyur. Qum daulatan Islamiyah dan fi nufusikum satakum fi ardikum. Binalah dahulu daulat Islamiah di dalam diri kamu, dalam hati kamu, di dalam hati sanubari benak sanubari kamu. Satakum fi ardikum, akan terbinalah di dalam ardikum, dalam sesuatu dan keadaan kamu. Dia nak sebut kat sini daulat Islamiah atau apa dia? Daulat Islamiah adalah kita taat kepada pemimpin satu. Daulat Islamiah adalah kita mewarnai dunia kita itu dengan syiar Islam satu. Tidak ada hasad dengki antara satu sama lain satu. Banyaklah daulat Islamiah. Jadi itu menunjukkan bahawasanya bila mana kita kata ada unsur pecahan setiap tahun, ada unsur pecahan. Pun masuk apa? Daulat Islamiah masih belum ada dalam hati kita. Kita mengaji agama tapi daulat Islamiah jangan hati saja kuntum, tapi kita kena ada juga daulat Islamiah dalam hati. Hati kuntum kan, tapi daulat Islamiah tak ada. Kita kena kuntungkan dengan daulat Islamiah, bukan kuntum saya menangis kan. Kita ni sebenarnya terkesan dengan bi'ah sebenarnya. Contoh lagu tadi dibuka, ada orang buka lagu sedih kan, macam-macam nangis kan. Sebab apa? Kita terikut dengan bi'ah. Cuba buka lagu ni, anak nangis kat sini. Contoh kita buka lagu dah baik, jadi baca nak nangis lah. Bermaksud kita terkesan dengan bi'ah. Bunyi lagu ten tu kan, lagu sedih tu. Kita terkesan dengan bi'ah sebenarnya. Jadi nak terkesan bi'ah, macam mana kita nak jadi baik, kena ada bi'ah soleh. Begitu. Jadi selepas ini ada komputer dan adanya bi'ah soleh, anda harapkan adanya mereka-mereka muka-muka baru yang mampu untuk membangunkan dunia IT dalam Islam itu adalah sebagai IT yang baik. Bukan yang berlaku di Malaysia sekarang. Orang bukan Islam menuduh negara-negara yang mundur ni kebanyakan negara orang Islam. Soal-soal sebut bilang mana-mana. Sebut bilang MTA. Dia kata apa? Kebanyakan negara yang mundur ni adalah negara orang Islam. Negara-negara yang jauh daripada tamadun kaza-kaza. Jaga tu cabaran untuk sahabat-sahabat. Yang seterusnya, yang akhir sekali yang rasa, dan mungkin yang terakhir, kerana aku mungkin bakal pulang ke Malaysia. Okey, yang ketiga adalah last sekali yang saya sebut, soalan ulang kembali apa telah sebutkan oleh Ustaz Mujahid. Berikan sepenuh walak kita kepada pimpinan, berikan sepenuh kita punya taat kita kepada pimpinan. Tidak ada ta'adud ta'ah, tidak ada ta'adud walak, kerana benda tersebut akan memecah belahkan kesatuan hati kita. Dan janganlah sampai Allah SWT memecahkan hati-hati kita. Takut-takut kita ini adalah golongan orang yang mati dalam su'ul khatimah. Itu adalah salah satu jalan untuk su'ul khatimah, pecah belah hati kita. Alzamahumul jidal wa mana'ahumul amal. Kita sentiasa dilazimi oleh jidal, dan kita ni terhalang untuk beramal dengan amal-amal Islam. Kenapa? Sentiasa untuk berbalah saja. Alzamahumul jidal, Allah Ta'ala akan bagi. Bila Allah Ta'ala nak satu kaum tu keburukan, alzamahumul jidal wa mana'ahumul amal. Presiden selalu sebut, duk selalu berjidal, tak boleh nak beramal, tak boleh kaza-kaza, tak boleh nak kaza-kaza. Jadi yang asal sekadar itu saja. Mudah-mudahan matlamat dalam mat kita pada hari ini Allah SWT bukakan hati kita. Mudah-mudahan kita ada golongan orang-orang yang minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Kita berpegang dengan janji Allah yang sebenar. Kita adalah minhum man yantazir, minhum man qada nahbah, telah lepas. Salafus soleh, tabi'in, semua mereka telah mendapat janji Allah. Mereka untuk berperang di barisan hadapan. Kita ni nak jadi golongan wa minhum man yantazir, orang yang menunggu janji Allah tersebut.